Baik, aku mulakan bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang baru menonton video aku yang ni, aku nak bagi tahu yang ini adalah video sambungan yang mana sebelum daripada video ni, aku ada buat satu video yang mana aku bagi tahu antara 5 kesalahan yang pernah aku buat, okey, dalam perkhidmatan gigs ekonomi ni yang aku dapat kongsikan supaya korang tak ikut kesalahan yang pernah aku buat tu dan supaya korang tak ada masalah kewangan yang macam mana yang aku pernah ada masalah kewangan dulu. Okay, so dalam video kali ni, sambungan juga untuk video yang tu, aku nak bagi tips dan juga cara, macam mana cara kita nak uruskan kita punya duit supaya kita tak terdesak sangat perlukan duit bila kita perlukan duit tu. Macam mana tu? Okay, aku akan kongsikan dekat sini antara 5 ke 6 tips macam tu yang korang boleh ikut step by step dan korang boleh start untuk follow lah, okay, tips tu, dan insyaAllah korang memang lepas ni memang tak akan ada lagi dah masalah pasal kewangan ni. Okey, terutama yang buat perkhidmatan gigs ekonomi ni sama ada e-hailing ataupun p-hailing secara full time. So sebelum kita nak start guys, jom kita start dengan intro dulu. Okey, tanpa membuang masa, jom kita start straight to the point terus. Baik. Setiap hari kita akan dapat duit juga, okey? So setiap duit yang korang dapat tu, in the end of the day kan, contohnya macam kita dah balik waktu nak balik rumah lah, ataupun bila korang nak balik je rumah, korang akan kira korang punya pendapatan satu hari tu korang dapat berapa. Okay, so jumlah yang korang dapat tu kita panggil dia sebagai jumlah kasar, right? So jumlah kasar ni kita belum tolakkan lagi dengan segala costing yang termasuk pada hari tu. Okay, so Cara yang betul untuk korang start buat simpanan adalah kita kena tolak dulu dengan kita punya costing dan baru kita akan dapat jumlah dia, dan last sekali baru kita akan dapat jumlah bersih yang kita boleh pakai berapa. Okay, so aku akan bagi tips kat sini. Yang pertama sekali apa dia? Korang kena dapatkan dulu berapa jumlah kasar yang korang dapat pada hari tu. Okay, ini yang pertama. So bila korang dah dapat jumlah kasar ni, termasuk jugalah dengan korang punya cash dan juga korang punya wallet, okay, sama ada dekat dalam account tu ataupun yang cash yang ada dekat dalam tangan ataupun cash yang korang dapat melalui QR code, bank in dan sebagainya. Okay, itu dikira sebagai pendapatan kita satu hari tu. Okay, so bila korang dah dapat satu figure kan, dah dapat satu jumlah, okay, korang kena tolak semua kos-kos yang terlibat pada hari tu. Okay, untuk yang kedua ni, yang kedua sebagai contoh aku ambil lah. Okay, yang kedua ni, korang katakan satu hari tu bila korang kumpulkan, kirakan semua sekali, okay, secara kasar, roughly korang dah ada dalam RM150. Okay, sebagai contoh. Okay, so untuk RM150 ni, kasar yang korang dapat ni, korang kena tolak apa kos yang korang pakai pada hari tu. Okay, contohnya, korang sebelum start nak buat Lalamove kan, bagi tadi korang ada top up RM20 kan dekat dalam account. So tolak juga jumlah ni. Okay, katakan ada isi minyak, ada isi petrol pagi ni, pagi tadi. Okay, korang kena tolakkan lagi berapa jumlah dia. Aku ambil secara kasar dekat sini RM10 lah. Okay, ini aku kirakan untuk motosikal. Kalau korang ada buat kenderaan lain, kereta dan sebagainya, korang tambah sini lah. Okay, kira sendiri berapa kos yang korang dah guna. Right, so aku ambil kasar dekat sini RM10 untuk kita punya petrol bagi motosikal. So, apa lagi kita kena tolak? Kita kena tolak dengan kita punya kos, kita punya meals ataupun kita punya makan tadi. Okay, katakan satu hari korang just spend dalam lebih kurang RM10. So, tolak lagi RM10, jadilah RM110. So, itu jumlah kasar yang korang dapat pada hari tu. Okay, so ini aku kira basic je. Kalau ada lagi jumlah lain ataupun duit lain yang korang dah pakai pada hari tu, korang tolakkan sekali. Okay, so bila korang dah dapat satu jumlah kasar ni, ini bukan lagi income bersih yang kita boleh pakai tau, ataupun kita boleh yang kita boleh guna untuk kita punya kita punya living cost lah. So apa lagi yang korang kena tolak? Yang ketiga ni adalah korang kena tolak korang punya cost maintenance. Okay, untuk korang punya kenderaan, sama ada korang pakai kereta ataupun pakai motor ataupun kenderaan lain, korang boleh tolak lah berapa jumlah dia. Okay, aku ambil untuk motosikal, aku ambil per day korang kena simpan dalam RM3 sehari. Okay, so kalau RM3 sehari, kita kalikan, katakanlah sebulan tu korang buat contoh 20 hari. Okay, so kita akan kali RM3 dengan 20 hari. Mana kata dekat sini satu bulan korang akan ada dalam RM60.
RM3 kali 20 hari makna 1 bulan akan ada RM60. Alright, so depend lah kalau korang buat katakan 25 hari, korang tulislah berapa jumlah dia. So that's why aku bagi tahu dalam video ke lepas tu, korang kena ada satu jadual. Okay, berapa jumlah yang korang dapat, korang kena tulis hari-hari. Sebab jumlah ni korang nak tolak bila korang nak inilah simpan apa korang punya kos-kos ni, korang punya maintenance service semua ni. Okay, so that's why pentingnya korang tulis berapa angka yang korang dapat setiap hari. Okay, so yang ketiga korang kena tolak dengan jumlah korang punya maintenance lah. Okay, so 1 bulan kita dah ada RM60. So kalau katakan motosikal tu kan kita nak kena servis dalam 3 bulan. Okay, mileage lebih kurang 5,000 km macam tu, kita nak kena pergi servis tukar minyak hitam yang lain. So at least RM60 kali dengan 3 bulan, kita dah ada RM180. Cukup dah untuk kita nak pergi buat servis. Okay, so servis tu merangkumi tukar minyak hitam ke, korang nak tukar apa tu tayar ke, brake ke, apa lagi lah, rantai ke, dan tengoklah apa benda yang korang nak kena tukar tu, dalam kos tu korang boleh tukar sekali. Okay, so sekiranya dalam kos RM180 yang korang ada tadi tu dan masih lagi ada balance, contohlah katakan korang tak banyak part nak tukar sangat. Okay, tak banyak part yang korang nak tukar sangat dalam bulan tu, katakan habis pun lebih kurang dalam RM80. Okay, habis pun lebih kurang RM100. So ada balance lagi duit daripada duit maintenance ni. Okay, so adakah kita boleh guna duit tu? Korang tak boleh gunakan duit yang lebih daripada korang punya maintenance ni. Okay, makna kata kalau ada balance 180 tadi tolak 100, korang ada balance RM80 lagi, duit tu korang simpan untuk carry forward untuk next punya service nanti. Okay, so kita start simpan macam biasalah kan, kita start simpan macam biasa RM3 sehari kan, sampailah kita nak gunakan untuk kita punya motosikal. Okay, sebab motosikal ni biasalah kan, kadang-kadang ada part yang nak kena tukar walaupun tak sampai kena servis lagi, ada benda yang rosak dan sebagainya, korang boleh pakai kos yang dekat sini. Okay, so yang keempat adalah korang kena tolak korang punya kos untuk insurans dan juga road tax. Okay, ini penting lah, tapi ini kita hanya bayar yearly. Okay, kita hanya kira by tahunan. Okay, setiap tahun kita perlu renew kita punya road tax dan juga kita punya insurans. So, untuk road tax dan insurans ni, aku ambil dekat sini paling-paling common pun, kita simpan 1 hari RM1. Alright, so RM1 kalikan dengan 20 hari, ataupun kira lah berapa jumlah yang selalu korang buat setiap bulan tu. Okay, korang kalikan RM1, aku ambil paling-paling rendah dekat sini, 20 hari. So, RM1 kali 20, kita dah ada dalam sebulan RM20. So, RM20 kalau kita kalikan dengan 12 bulan, bermakna 1 tahun kita ada RM240. So, RM240 ni aku rasa dah cukup untuk kita simpan bagi kita punya road tax dan juga kita punya road tax dan insurans lah. Okay, so kalau korang punya insurans road tax tu lebih daripada 240 ni, maknanya korang kena simpan lebih lah, RM1.50 ke, RM2 ke. Okay, setiap kali bila korang dah settle ataupun bila korang dah habis buat dalam move setiap hari ni, okay, ataupun perkhidmatan lain lah, Grab dan sebagainya. Right, so ini kita punya duit, kita punya road tax dan juga kita punya insurans. Okay, dan yang kelima adalah kita punya kos untuk kita punya internet. Okay, setiap hari kan kita bekerja, of course kita ada pakai data, kita ada pakai internet. So aku ambil pun paling-paling lah dalam sebulan mungkin kita punya internet dalam RM50. So setiap hari kita nak kena simpan dalam RM2.50. Okey, kalikan dengan 20 hari, maknanya kita dah ada RM50. So setiap hari korang kena asingkan juga untuk korang punya internet RM2.50. Right? So depend lah, korang boleh kira korang punya berapa kos internet, nanti korang boleh tolakkan sendiri. Okey, dan yang ke-6 last sekali adalah tabung duit untuk tabung kecemasan. Okey, ini penting. Right? Ini penting untuk kita punya kita nak survive sekiranya kita jatuh sakit kan, accident, right? So tabung inilah yang membantu untuk kita punya jangka masa panjang. Okay, so aku ambil dekat sini 1 hari kita boleh simpan dalam RM5. Okay, RM5 kali dengan 20 hari, maknanya kita dah ada RM100. Okay, so mana kata RM100 ni sebulan, kalau kita kalikan dengan setahun, maknanya 1 tahun kita dah ada RM1,200. So duit inilah yang korang boleh pakai sekiranya korang ada berlaku kecemasan, tak boleh bekerja,
ataupun perlukan cuti, sakit dan sebagainya. So ini kos-kos yang akan menampung korang punya living cost ni lah, okay? Sebab kita tak bekerja, tak ada duit, betul tak? So bila korang dah ada simpanan macam ni, at least bila korang tak bekerja, adalah duit yang korang boleh pakai ataupun korang punya korang boleh guna untuk korang punya survive lah. Okay, so kalau ada lagi kos-kos lain, macam contoh korang ada subscribe untuk korang punya personal insurance ke, ataupun ada simpan untuk sokso dan sebagainya, korang boleh tolak sendiri. Okay, ini benda basic je yang aku bagi tahu dekat sini. So kalau kita kirakan balik daripada RM110 yang kita dapat daripada first tadi, okay, yang awal tadi yang aku kira tu, yang kita dah tolak dengan kos-kos kita punya minyak, makan, petrol dan sebagainya, RM110 tu kita kena tolak balik dengan kos yang aku bagi tahu tadi ni. Okay, insurans, tadi maintenance, internet dan juga tabung kecemasan. So RM110 tolak dengan RM3 duit maintenance, tolak dengan RM1 duit insurans, tax, dan tolak lagi dengan RM2.5 duit kita punya internet, dan juga tolak dengan RM5 duit tabung kecemasan. So RM110 tolak dengan semua kos tu, aku akan dapat dekat sini jumlah RM98.50. So RM98.50 inilah yang dipanggil sebagai income bersih kita selepas kita dah tolak kita punya kos-kos tadi ni. So dengan RM98.50 inilah korang punya gaji yang korang nak survive untuk nak pergi beli barang dapur, right? Nak beli jajan ke kan dekat family, anak-anak, okay? Ataupun nak pakai untuk tujuan-tujuan yang lain ke, tak ada masalah. Okay, ini dikira sebagai kita punya gaji harian. Ataupun korang nak beli something ke, nak reward untuk diri sendiri, nak bawa family pergi makan ke kan, dekat sini lah. Ataupun nak simpan untuk rolling lagi kan, untuk pergi buat servis lama Grab ni esokkannya pun tak ada masalah. Okay, so esoknya pun kita kira lagi kos yang sama. Yang penting kita kena tulis berapa jumlah yang kita dapat, dan kita kena kirakan, okay, berapa jumlah yang kita dapat dalam satu hari tu, dan kita tulislah. Okay, dan last kali hujung bulan kita kena kira, dan hujung tahun pun kita kena kira. Okay, so itu antara pengurusan kewangan yang aku boleh kongsikan dekat sini, yang korang boleh untuk amalkan dan ikut supaya kita tak ada masalah berkaitan dengan kewangan bila kita nak pergi servis kita punya kenderaan, okay, ataupun nak renew kita punya insurans road tax, ataupun kita nak pakai untuk kita punya tabung kecemasan dan sebagainya. At least kita dah ada preparation daripada awal-awal. Cakap apa, sediakan payung sebelum hujan. Okay, jadi itu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Kalau korang boleh subscribe channel aku ni, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like button dekat bawah tu. Dan aku harapkan video kali ni memberikan manfaat dan juga memberikan ilmu untuk korang juga yang masih lagi buat perkhidmatan servis e-hailing dan juga pre-hailing ni, sama ada full time ataupun part time, boleh je ikut cara yang aku bagi tahu tadi tu. Okay, itu je kot. Thanks for watching guys. Hati-hati dekat jalan raya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.